Malaysia. Malaysia told me they're gonna recite some ayah from the Quran, so I'm gonna test them inshallah. You guys ready? Yes. Yes? Yes. Okay. أفلا تتقون MashaAllah, so beautiful, MashaAllah. I test you? Yeah. Okay, yalla. أرأيت Hafiza is the person that memorized the entire Quran, the full Quran. Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Surah Al-Kahf, all the surahs from the Quran he memorized. أعوذ بالله من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك يا الله بجلالك وكمالك على زين عبادك. كافها يا عين صاد ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. Dia tengah belajar Quran sekarang. Gengs, pernah tak terfikir apa sebenarnya yang buat pelancong asing begitu terpegun bila datang ke Malaysia? Bukan sekadar KL yang moden, makanan yang sedap atau tempat pelancongan yang cantik, tapi ada satu perkara yang benar-benar buat mereka terdiam, iaitu apabila terdengar alunan bacaan Al-Quran yang merdu di tengah suasana awam. Dalam video kali ini, Faza update nak bawa gengs tengok sendiri reaksi mereka. Jangan ke mana-mana sebab kisah kali ini memang menyentuh hati. Dia tengah belajar Islam, dia daripada Jepun. Jadi dia rasa sangat teruja tadi. Dia tengah belajar Quran sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Good. Good, mashallah. We are in Kuala Lumpur, and this little girl is going to recite something from the Quran. Ready? Which surah? Anas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. MashaAllah. And what is your name? Kaila. 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 Kaila, what is this? Your MashaAllah. It's full with money. It's money, inshallah. Inshallah, it will be with money. Bi'idhnillahi ta'ala. But you recited the Quran. Great. I am proud of you. Do you want to say something about the Quran for kids?
No? I want you to say to them, learn the Quran and become on one day Hafidha, inshallah. Say, inshallah, I become Hafidha. Inshallah, I become happy. Do you know what means Hafidha? No. Hafidha is the person that memorized the entire Quran, the full Quran. Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Surah Al-Kahf, all the surahs from the Quran he memorized. That is Hafidha. You want to become Hafidha? Yes. Inshallah. Thank you so much. Thank Kayla. MashaAllah, she's literally just reciting the Quran. Yeah, literally, she's just facing away from everything. Free Palestine, as you can see, Arabic writing as well. Alhamdulillah. The reciting is actually really good, and it's a very big contradiction in comparison to her reciting Keep It at Halal and a whole bunch of music over there. Do you know what? We're going to give her a little tip, as you can see, just alhamdulillah, as you can see, so amazing. MashaAllah, such amazing reciting. Ma salama. Yo, that's assalamu alaikum. Alhamdulillah, that's really nice, you know. Well, honestly, like, I seen her the first time, and I was wondering what she was doing, but she's literally been reciting for the past hour or 2 hours. So if I've seen that, she's probably reciting 24/7, and that just goes to show you that although obviously Malaysia and Kuala Lumpur is a very touristic city, you know, a lot of people, a lot of civilians here, they hold the religion of Islam at a very, very high degree. يقولون لله قل أفلا تتقون. Warahmatullahi wabarakatuh. Today we have kids here. From where? Malaysia. Malaysia. Told me they're gonna recite some ayah from the Quran. So I'm gonna test them, inshallah. You guys ready? Yes. Yes? Yes. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. MashaAllah, so beautiful, MashaAllah. I test you? Yeah. Okay, yalla. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. MashaAllah. This is also all correct, MashaAllah. Thank you so much, huh? Thank you so much. Thank you. Gengs, yang menariknya, ada pelancong yang sanggup berhenti sekejap hanya untuk mendengar bacaan tersebut. Mereka bukan sekadar kagum dengan suara yang merdu, tapi turut terkejut melihat kanak-kanak Malaysia yang sudah mampu membaca dan menghafaz ayat Al-Quran dengan lancar. Bagi mereka, inilah sisi Malaysia yang mungkin jarang dilihat oleh pelancong.
sebuah negara modern tetapi masih kuat dengan nilai agama dan budaya dalam kehidupan seharian. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Siapa yang ready tak lagi susah? Akfar cakap baju dengan RM100. On. Dah. Susah sikit. Ready A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Let's go! Semua dah muda tau. Samen. Nama siapa? Azfar. Umur berapa? 16 tahun. Okay, let's go. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله. Super bergigil tau. Afka, thank you so much. Hadiah daripada Afka. Claim kat Afka 100 salam dulu. Masya Allah. Shout out Farid Raja. Wow, power Jan. Bilal Imam Masjid Sultan. Masya Allah. Dah berapa lama kat sini? 8 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's your name? Hafiz. Habibi, I want to tebuk you Quran, boleh? Boleh Ni anything boleh? InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allah, Masya Allah, sedapnya, Masya Allah. Masya Allah. Okay, ada hadiah. Boleh Boleh, $10 from Broti. Okay, boleh. Alhamdulillah. Mantui. Power. Betul-betul lah ni. Ini betul Al-Hafiz lah, subhanallah. Bersama saya nama apa? Ahmad. Duduk mana? Imperial Belakang. Kalau boleh tahu memang ada background tahfiz ke sebelum ni? Sempat hafal berapa juzuk? 3. Syahadah. So kalau syahadah, saya nak tebuk mana-mana boleh yang ni? Mana? InsyaAllah lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana ala
جبل لرأيته خاشعا. Baca auzubillah, ulang balik ayat dan teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Power. Betul-betul lah ni. Ini betul Al-Hafiz lah, subhanallah. Apa juzuk Afan? Habis. Another one, man. Another one. Okay guys, hari ni kita orang dekat KL Fashion Week Bersandi punya. So, bersama dengan Boy datang kat aku tadi, kat Kowi, dia cakap nak tebuk. Boleh? Tapi kita kena both ways lah. Boy tebuk Kowi dulu, dan Kowi tebuk kau. Boleh Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Okay, umur berapa? 18. Pernah hafal Quran lah? Sejak ada kau je? Seriously? Macam mahir-mahir punya style sikit. Berapa juzuk hafal? Habis? Another one, man. Another one. Habis semua? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعلى الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Crazy.
tinggi tu boy. How dah? Bila kau Hafiz? Time form 3. Walah, Masya Allah. Okay, shout out. Boy, thank you so much, man. Thank you, man. Teruskan jaga Quran, InsyaAllah, no matter what. InsyaAllah. Together. KL Fashion Week Super Sunday, let's go. Jadi gengs, daripada kisah ini kita boleh ambil satu pengajaran. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca ketika tertentu, tetapi jadikanlah ia panduan dalam kehidupan dan pembentuk akhlak. Ibu bapa juga boleh mula membimbing anak-anak mengenali Al-Quran sejak kecil dengan cara yang lembut dan konsisten. Dan paling penting, bila membaca di tempat awam, jagalah adab serta hormati orang di sekeliling. Kalau geng setuju, kongsikan pandangan di ruangan komen. Jangan lupa subscribe Faza Update dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya.